Menteri Pertanian Mat Sabu merayu Pak Prabowo untuk berkolaborasi antara Indonesia dan Malaysia di bidang pertanian. Karena Menteri Pertanian kita tidak memberikan keseluruhan ilmu cara bertani yang baik. Tapi Pak Prabowo tetapkan keputusan ada di tangan Menteri Indonesia. Mat Sabu dicecar pertanyaan di parlemennya, karena Malaysia lagi krisis beras, apalagi bulan ini musimnya hujan, kadang petani di Malaysia mengalami kerugian besar disebabkan kebanjiran. Jadi solusinya merayu Pak Prabowo karena Mat Sabu bilang, Indonesia dan Malaysia ini abang-adik, jadi harus saling dukung. Ada juga Menteri Malaysia ketahuan bohongnya, katanya harga makanan terpantau, tapi anggota lainnya mengancam, jika tidak jujur rakyat akan turun ke jalan. Alhasil tak bisa menjawab, seperti biasa terjadilah keributan yang sangat hebat. Mari kita simak video lengkapnya. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, kami telah berbincang perkara-perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini. Kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, grain corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Dan memberi kesan kepada industri keseluruhannya. Apa yang berlaku jika keadaan ini berlaku di atas penindasan atas dasar kerajaan? Kita akan bergantung kepada import bahan makanan yang berterusan daripada luar. Kita boleh mengeluarkan padi, beras dengan harga yang murah, tetapi disebabkan oleh harga import yang mahal. Kita berhadapan dengan kekurangan beras putih tempatan. Tukan Pembelanjaan Persekutuan bagi Sarawak dan Sabah yang currently 58 bilion dan 6.6 bilion bagi Sabah dan Sarawak, bagi mempersiapkan sektor pengangkutan bagi berdepan dengan limpahan kegiatan ekonomi yang akan berlaku kerana pembangunan ibu negara baru Indonesia di Kalimantan dan persetujuan 50,000 hektar tanah di Sabah dan Sarawak untuk penanaman padi. Tapi perlu kita akui bahawa kadar inflasi negara kita ini rendah bukanlah kerana harga barang sudah turun, tetapi dasar kerajaan mengawal harga dan memberi subsidi kepada barangan asas. That means apa yang kita lihat inflation ini is not a real inflation, sebab kita memberi subsidi yang begitu banyak sehingga mencecah 27% daripada kita punya income, kerajaan punya income, kita bagi 27% untuk subsidize barang-barang ini yang menyebabkan inflation itu terkontrol. Dasar kawalan harga dan subsidi pukal memberi tekanan kepada kewangan kerajaan apabila harga komoditi dunia terus melambung seperti yang kita alami sepanjang 3 tahun yang lepas, apabila harga komoditi seperti jagung, soya, hari ini kita berdepan dengan beras, meningkat berkali-kali ganda. Saya berterima kasih keseluruhan kepada kerajaan sebab melihat bahawa ekonomi rakyat perlu kita pertingkatkan. Tetapi dengan hanya memberi subsidi, rasa saya perkara ini tidak akan dapat diselesaikan secara total. Subsidi ini sebetulnya di negara-negara luar hanya bersifat sementara untuk menunggu plan yang ada, rancangan yang ada untuk direalisasikan. Apabila rancangan itu sudah dapat ditemui, maka subsidi itu sudah ditiadakan. Tetapi kita ini subsidi kita beratus bilion tiap-tiap tahun non-stop. Jadi apabila subsidi ini berterusan, maka beginilah ekonomi kita tidak akan mengucuk. Jangan kita cerita sesuatu yang sedap didengar, tapi akhirnya tidak menguntungkan kita sama sekali. Okey, terima kasih. Tadi disebut bahawa di pihak Perikatan Nasional tidak akan sama sekali bersetujui dengan kegiatan yang tidak bermoral untuk membangunkan ekonomi. Soalan saya adalah, adakah cara pembangunan ekonomi Perikatan Nasional dibuat melalui dengan penambahan cabutan khas perjudian yang berlangsung
yang dinaikkan daripada 8 kali kepada 22 kali semasa pemerintahan Perikatan Nasional. Terima kasih Perdana Jaya. Mungkin sebab itu menyebabkan Yang Berhormat Senator Zafrul diambil dan ditukarkan ke Kementerian MITI. Masih kekal tidak akan naik, okey, dan terutamanya harga makanan asas. Okay, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Pasir Gudang. Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Saya diberitahu mungkin hampir 500,000 juta rakyat akan tunjuk perasaan, antara isunya ialah isu kos sara hidup. Jawapan Timbalan Menteri tadi bagus bagi pihak kerajaan. Tapi bagi pihak kerajaan, bolehkah dengan keadaan sekarang ini jelaskan supaya beritahu rakyat dalam 1-2 hari ini keadaan yang sebenar, kan, sebelum mereka turun ke jalan raya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Jadi saya pun tak tahu bagaimana nak jawab soalan itu. Mungkin tunggulah itu pengumuman daripada Yang Amat Berhormat. Perdana Menteri yang akan sekarang sudah 10.30. Kita tunggulah tengok ada apa-apa berita baik yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Speaker, saya tunggu Pak Tusian waktu. Yang Berhormat Menteri, senang saja jawapannya. Letak tinggi sikit supaya tidak dihancurkan. Terima kasih. Saya ingat itu salah faham itu. Banjir yang berlaku di Kelantan, Terengganu, masa musim padi sedang dituai menyebabkan hilangnya beras putih itu. Bukan kampik-kampik beg itu hilang. Tapi boleh jadi juga tu. Boleh jadi juga itu. Kalau dalam pack lagi senang hanyut. Kalau ada itu buatlah report kepada polis. Tinggi ya. Dia bila berlaku padi sedang masak. Berlaku banjir di Tumpat, di Pasir Mas, di Pendang, Kedah, di Kupang Pasu. Musnah lebih kurang yang disebut tadi tu. Saya dah cerita macam itu. Beras putih itu hilang. Ahli parlimen ni kena cerdiklah sikit bila orang bagi perumpamaan. Janganlah begitu. Jangan pergi terlepas, buta begitu. Sebab rakyat bertanya, jadi saya sampaikan di parlimen. Saya dah terangkan sebiji macam Menteri itu. Ya, kena faham. Bila dikatakan kita kehilangan beras lebih kurang 5 juta kampit. Kerana air banjir. Bukan air banjir itu yang bawa, kerana banjir yang menenggelamkan padi. Kadang-kadang tu geram juga. Apa pun kita import, sayur-sayuran, ikan, daging, hampir sebahagian besar, ramai di sini bekas menteri-menteri pertanian pun tahu, masalah sampah ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sedar, situasi sekarang ini sudah pun krisis. Kita lihat krisis beras. Terima kasih Pak Gu. Apa pandangan Pak Gu semasa Pak Gu menjadi Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Benas untuk biar Benas monopoli beras tersebut? 10 tahun. Bukanlah itu sesuatu keputusan yang membebankan rakyat? Sehingga hari ini kita menghadapi masalah beras itu. Keranalah Pak Gu apabila menjadi Perdana Menteri pergi tanda tangan 10 tahun dengan Benas biar mereka monopoli. Dan hari ini kita terikat dengan perjanjian tersebut. Dan Pak Gu tadi ada kata tentang kita mesti Pak Gu ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Pak Gu rasa ragu? Adakah sewaktu Pak Gu jadi Perdana Menteri itu Pak Gu tidak laku secara hemah sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekalipun tak boleh balik lagi. Tarik balik. Bangsat ni orang ni. Apa? Dia dah. Perkara yang hujung akhir itu, menantu saya itu ada. Dia dah dibupakan di parlimen. Saya dah tengok Yang Berhormat diam. Selesaikan satu-satu Yang Berhormat. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa. Saya tak sebut secara umum. Ya. Lepas perasaan, geramnya saya pada mereka. Yang Berhormat. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.